Hari ni ada sebuah wajah MMC ni, skru dia patah dalam, skru head. So macam mana kita nak buat? Skru ni dia patah ikat. Kalau patah ikat ni biasanya dia boleh buka. Okey, kalau tengok pada video yang sebelum ni, first kali kita kena punch tengah-tengah. Lepas punch tengah tu, center tengah dekat skru tu, kita drill dulu pakai mata drill yang kecil. Okey, lepas tu baru kita bilas yang agak besar sedikit. Okey, lepas tu kita pakai je ni. Okey. Allen key star ni. Okey. Allen key star ni kita cari yang lebih kurang hampir besar dia sama. Jangan terlalu besar sangat. Nanti dia tercepit thread tu. Kita ambil yang besar sedikit je, lepas tu kita ketuk lah. Dah masuk tu, baru kita boleh buka. Buka dia ni kena main sikit. Dapat gerak, kita patah balik. Dapat gerak, kita patah balik. Dapat gerak, kita patah balik. Jangan terus buka nanti takut dia patah yang bawah pula. Bila rasa dah ringan tu, okey. Baru kita boleh buka terus. Ni dah boleh buka ni. Okey. Macam inilah keadaan dia. Okey. Itu saja untuk ni hari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.